Wow, wangi dia guys. Kayak macam wangi. Ini saya nak bagi tips cara masak nasi. Ini kita masak banyak tau, 10 kilo. Okey. Ini beras 10 kilo. Ini bekas kita masak nasi tadi tau. Dia memang tak payah basuh. Terus masak je. Okey. Nanti korang komen pula dia punya periuk kotor, tak basuh ke apa ke kan. Sekarang kita buka dulu. Kita pakai beras king siam. Okey, 10 kilo. Ni beras kita 10 kilo. Kita dah masuk dalam periuk. Kemudian kita basuh. Kita basuh sebanyak 3 kali basuh sampai air tu jernih. Okey, tengok sini. Ini setelah kita basuh, beras kita dah basuh sebanyak 2 kali ataupun 3 kali sampai dia jernih lah. Okey, sekarang saya nak tunjuk tips dia. Okey, sekarang kita isi dulu air dulu. First air. Ni tips cara masak nasi. Okey, sukatan air dia daripada paras beras segini. Ngam-ngam. Daripada beras macam ni. Bagus ni. Ni, ngam sini. Okey, supaya nasi kita tu wangi, tips dia kita kena letak daun pondan. Ni daun pandan. Masuk dalam. Nasi kita tu berderai cantik. Kita kena guna minyak. Kita letak dekat nasi kita tu, letak minyak sikit. Minyak kena minyak botol. Sekarang kita letak sedikit minyak. Minyak ni untuk bagi dia berderai. Bagi satu nasi tu boleh tahan lama. Kita bagi dia rata dulu. Garam. Ni garam. Saya masak dekat kedai memang buat macam gini. Dia punya wangi dia memang satu kedai wangi daun pandan ni. Yang belum masak. Okey. Sekarang kita nak tutup. Kita hidupkan api. Tunggu dia masak. Nanti kita tunjuk balik Okey guys. Nasi kita pun dah masak. Sekarang kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nampak, korang nampak ni? Kita kacau dulu dia. Masak guys. Okey, tutup lagi. Selamat subuh, semoga membantu dan bermanfaat apa yang saya kongsi ni, apa yang saya share. Jangan lupa follow, like, komen, kemudian cuba dekat rumah.